Ramai kecam pan CVT ni, tapi betul ke seteruk tu? Jom aku cerita 3 kelebihan dan 3 kekurangan pan CVT gearbox. Apa itu pan CVT? Pan CVT ni sebenarnya adalah gearbox automatik jenis CVT yang dibangunkan oleh Punch Powertrain, digunakan pada model Proton macam Saga, Iris, Persona dan Izora. Jadi apa kelebihan dia? 3 kelebihannya ialah yang pertama, jimat minyak. Sebab CVT tak ada gear tetap. RPM enjin boleh kekal rendah. Jadi untuk pemanduan harian dan jam bandar memang lebih jimat minyak. Yang kedua, pemanduan smooth. Tak rasa hentakan masa tukar gear tu. Tak ada rasa sentak. Drive rasa lebih lembut. Sesuai untuk daily drive. Orang tua pun boleh pandu dengan santai. Dan yang ketiga, kos pembuatan dan harga kereta lebih murah. Pan CVT ni adalah antara sebab kenapa Proton boleh jual kereta pada harga yang mampu milik berbanding auto konvensional. Kemudian 3 kekurangan pan CVT. Kurang sesuai untuk pemanduan agresif. Kalau tekan minyak kuat, CVT ni ada rubber band effect. RPM naik dulu, kereta baru jalan. Kemudian yang kedua, dia sensitif pada maintenance. Maknanya, minyak CVT ni wajib tukar ikut jadual. Kalau lewat, gearbox cepat haus dan cepat rosak. Dan ketiga, yang terakhir, daya tahan lebih rendah berbanding AT lama. Untuk beban berat, ataupun naik bukit, ataupun selalu redline, pan CVT ni memang tak sekuat gearbox Auto 480 yang lama. Kesimpulannya tuan-tuan, pan CVT ni okey, boleh pakai untuk daily drive, jimat minyak dan santai. Tapi bukan gearbox untuk kaki lenjan. Jadi kalau tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan tuan-tuan nak servis, nak repair ataupun nak apa-apa je, boleh datang ke Transmatic Automotive. Kita dekat CSL 15 Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat, dan kalau ada sebarang soalan atau nak minta quotation ke apa, boleh klik link kita di bio. Dan jangan lupa follow, like, komen dan share kita punya page Mechanic Transmission. Jumpa lagi. Bye-bye.